Assalamualaikum. Selamat kembali di Borak Selebriti. Hari ni tak boleh bercakap saya. Sama. Lupa. Nama saya apa? Dina Nazir. Dina Nazir. Yes, dan ni Falik. Oh, saya Falik. Hari ini kami bersama dengan seorang figura yang kita dah cuba untuk dapatkan bertahun-tahun dan akhirnya dia tiba di sini. Hari ini saya nervous. Nama dia antara paling ramai artis yang datang di Borak Selebriti Petik. Kalau nak next episode siapa? Beliau ni. Next episode siapa? Beliau ni. Betul. Dan juga sejujurnya saya tak pastilah sama ada beliau ingat ataupun tidak. Beliau antara orang yang pertama yang kiranya ada suntik lah. Kiranya dalam journey ataupun perjalanan kerjaya saya sebagai penyampai radio. Ramai orang punya kerjaya di start oleh dia. Macam gini. Kalau you nampak nama I, Falik Haikal. Okey, apa yang you akan ubah? Segalanya. Contohnya rambut mungkin. Bukan nama, bukan penampilan. Penampilan dah okey dah ada A dah ni. Salah. Nama apa yang saya akan ubah? Huruf Y. Y je, you buang. I buang Y, I tukar ke I. Susah, complicated kehidupan kau. Tapi figura ini dia tukar terus Dia panggil I masa tu Jauh Bocor. Jauh Bocor. Kenapa nama kau Jauh Bocor Fa jauh, Lik bocor. Jauh bocor. Tak tahulah kenapa ketika itu saya macam anggut je lah. Time tu baru. Pasal orang tu dah dekat sini. Kita deep jawapan dia. Deep, betul deep. Minggu ini kita bersama dengan Datuk Rosyamnor, everybody. Ya Allah. Nak Jauh Bocor. Aku dah lupa lah. Betul tu. Ketika tu dekat stesen sana tu. Ya. Masa tu saya masuk pertandingan radio. Datuk antara kata penyampai ketika itu. Kau ni susah lah nama kau. Eja susah lah. Nak sebut susah. Jauh Bocor je lah. Macam gitu tu. Betul tu. Tukar nama orang. Sorry kan. Saya gurau-gurau. Tapi okey. Tapi tak pernah gurau dengan I. So dan darling dengan I. Tak pernah lagi. Kita tak pernah jumpa kat luar. Kena jumpa kat luar baru kita boleh gurau. Aku nervous. Mak nervous. Okay, Lik, start lah Lik. Bila Datuk cakap macam itu pun saya dah terasa. Betul lah. Datuk ada aura tu lah. Mana jantung saya? Sebab kalau biasa tu saya jantung. sebut jantung. Degupan jantung kau ada bersama dengan degupan jantung aku. Kalau saya sebut macam ini saya kena reject. Itu dah baik dah kalau kena reject. Kalau sampai kaki. Tok, first of all selamat datang Tok. Setelah hampir 3 tahun rasanya kita cuba dapatkan Datuk. Ya ke? Mana pernah kau panggil aku? Kita orang cuba cari akhirnya dapat jua melalui Astro. Dan kita pasti kita tahu juga Datuk busy dengan yalah kerjayanya, bisnesnya, dengan jadi duta sana sini dan sebagainya, The Talk dan sebagainya, podcast sendiri pun ada. Betul. Alhamdulillah sampai gini. Alhamdulillah. Kan? Dan kau tak bagi tahu masuk podcast ni. Ingat kata ni tak make up ni. Alamak. Hilang kehandsomean ku. Tak ada hilang, sama je. Okey. Sama tak, tu. Tak hilang. Okey. Alah, susahlah macam ni. Okey, sebenarnya yang teringin sangat nak ajak Datuk Rosyamnor ni sebab ramai tetamu yang pernah datang ke Borak Selebriti, dia kata kerjaya mereka banyak Datuk yang bagi impak besar kepada kerjaya mereka. Ya, ramai. Contoh ada yang datang tu nak jadi ataupun idola siapa? Datuk Rosyamnor punya nama disebut. Ramai tu, ramai. Lepas tu siapa yang memudahkan kerja kalau lakonan, kalau sparring dengan siapa? Datuk Rosyamnor. Mulanya Datuk Rosyamnor. Dia petik lagi nama tu. Jadi alhamdulillah hari ni sampai orangnya. Semua tu aku bayar tu. Kalau semua tu dibayar tu memang banyak kecing tu. Banyak tu. Banyak Datuk ni. Berkepuk-kepuk ni. Maknanya kau kena tipu je. Kena tipu bulat-bulat depan-depan. Kau pergi mana kau sebut je nama aku, 5,000 seorang. Dah keluar video tu 5,000 lagi. 5,000 lagi. Mahal. Kenapa kita tak dapat benda tu? Kenapa? Tak apa, kita try podcast orang lain. Kejap lagi petang aku ada podcast lain, aku try. Nanti aku hantar je bila dah keluar. Yes, invoice. Silalah. I tak boleh cakap apa-apa lah. Tapi itulah macam Datuk Rosyamnor, seorang figura yang bermula dalam dunia lakonan kan. Start dengan dunia lakonan. Dan dalam journey tu ramai juga yang Datuk perkenalkan dalam industri, yang dah jadi idola juga sekarang. Dan Datuk pimpin diorang. Ada yang juga yang Datuk nasihatkan mereka. Jadi contribution Datuk pada industri bukan setakat nak buat filem, tapi kepada pelakon-pelakon ni juga. What do you see in them? Dunia lakonan tu perlu ada kesinambungan.
Siapa yang ada hari ini pasti akan duduk di bawah satu hari nanti. Siapa yang muda hari ini pasti akan tua satu hari nanti. Siapa yang berkarya hari ini mungkin satu hari tak diperlukan, kan? So kita kena ada kesinambungan. Jadi kesinambungan kita tengok siapa yang kita rasa kita nampak ada value, ada star dekat dia. Sebab banyak orang ingin berlakon. Tapi adakah dia tu ada star ataupun tidak? Pelakon tapi pelakon yang ada star ataupun pelakon yang superstar. Jadi star ni sebenarnya itu pemberian Tuhan. Dia panggil macam aura. Kadang-kadang bila kita tengok orang tu kan, dia ada aura dia. So bila kita jumpa orang macam tu, kita nampak macam dia ni boleh bagi sambung. Jadi kita nasihat lah. Kita nasihat, kau boleh pergi jauh, kau kena buat ni, kau kena buat ni, kau kena buat ni. Jaga macam ni, industri kita macam ni. Jadi saya sebagai abang ataupun uncle dia orang, kita tunjuk ajar macam tu sajalah. Supaya satu hari nanti dia buat benda yang sama untuk menjadikan industri itu lebih matang, matang dan terus matang. Dan berjaya. Dan tapi Dina selalu dapat cerita, kita selalu dapat cerita kan, saya dapat tunjuk ajar daripada orang yang terdahulu ataupun orang yang lebih senior. Tapi kita tak pernah tanya perspektif yang sebaliknya. Kenapa orang senior ni kisah kalau artis baru ni naik atau tidak? Macam Datuk naik ke ramai orang. Ya, macam saya katakan tadi lah, kita takut nanti kita tak ada player. Macam tim bola. Tim bola ni kenapa ada player-player yang baru, star-star yang baru. Takut nanti bila tak ada player, industri tu akan jatuh. Pelapis tu. Jadi player paling penting. Player yang ada wajah, ada bakat, tu package lah. Kalau katakan mereka tak mengenali akar umbi sesuatu benda yang dia masuk tu pun tak boleh juga. Sejarah mengatakan segala-galanya. Sejarah lah yang membuatkan adab itu berlaku untuk masa akan depan. Sejarah tu juga memberikan ruang-ruang lingkup yang begitu besar untuk menjadikan industri ini sebagai satu industri yang memberikan satu makna besar kepada penonton. Dia bukan lakonan, of course lah, cari duit tu memang confirm cari duit lah. Tapi dalam masa yang sama, tanggungjawab kita terhadap society, terhadap budaya, agama, dia bermula dengan niat lah. Semua orang tu buat kerja bermula dengan niat kan. Kenapa awak pandang saya kelip-kelip mata? Saya terpesona. Ingat kelip-kelip mata. Saya kelip dua-dua sekali. Tak ada sebelah. Kalau ada sebelah aja dia bahaya. Jadi saya kelip dua-dua belah sekali. Okey, maknanya bukan mengurat. Kadang-kadang kita tak boleh kontrol. Ada masalah mata tu. Maaf tu masalah mata. Saraf. Saya tutup lah. Okey, Tok, saya pasti Tok, ramai dalam industri ni yang kita kalau jumpa mesti akan macam puji Datuk Roshamno. Betul. Apa-apa pun Datuk Roshamno is the best dan sebagainya lah. Pernah tak tu berdepan dengan individu ataupun orang yang cakap, kau ni pun pelakon tak apa-apa lah, kau tak best mana dia pun. Dia cakap dekat Datuk macam tu? Macam itu maksudnya. Okay, faham. Dia orang pun tak berani kau cakap ada depan. Itu ceritanya tu. Tapi saya rasa ada. Mesti ada orang tak. Kita kena faham bahawa tak semua orang suka kita. Betul. Tak semua orang favor kat kita kan. Saya tak kisah pun benda tu. Dan kadang-kadang bila kita terdengar, kita mengambil tu macam, aku ada kelemahan. Daripada langsung tak ada kritikan, maknanya kita kadang-kadang terbuai. Jadi terbuai ni yang kita takut. Bila terbuai, kadang-kadang dia melayang. Ataupun dia terbuai, melayang, masuk dalam air, dia hanyut. Yang itu yang paling bahaya dalam career yang kita bentuk daripada nothing jadi something hari ni. Jadi kalau tidak ada langsung kritikan, kita tak akan membina diri kita. Sebab kritikan tu amat penting dalam kerjaya apa sekalipun. Di situlah kita melihat, mencermin diri kita dekat mana kelemahan kita. Jadi okey je nak kutuk-kutuk lah. Maksudnya Datuk aware, cumanya tak jumpa depan-depan gitu Takkan orang nak buka depan-depan. Kalau berani. Yelah kalau berani Tapi orang-orang yang terdekat dengan saya akan secara jujurnya, macam contoh isteri saya, anak-anak saya, dia orang kan cakap lah, you salah ni, you tak boleh buat macam ni, gini kan. Jadi benda-benda tu macam ada sekali dulu masa zaman saya tengah-tengah nak naik dulu, saya adalah bergambar dalam majalah. Agak keterlaluan jugalah. Dalam swimming pool ke? Tak, dia gambar dengan artis perempuan. Agak. Lepas tu orang rumah saya, dia tak marah pun saya. Dia letak je majalah tu kat saya. Dia letak. Dia kata kat saya. Tak marah tu. Dia nak marah pun benda dah berlaku. Yelah. Dia letak je, you rasa okey ke ambil gambar macam ni? Lepas tu dia caw. Jadi kat situ saya rasa malu kan. Itu kritikan bagi saya.
kritikan yang tidak ada selindung. Kan tidak ada selindung. Jadi bagi saya, betul juga aku buat benda ni sesalah. Masa ambil gambar tu kadang-kadang kita terlupa kan. Jurugambar pula mandai psycho kita. Yelah. Dia nak kerja tu cantik. Cantik. Yang kena kat aku kan. Tapi okey je. Dalam hidup kita mesti ada positif dan negatif. Tapi Datin begitu tu Kalau tak ada positif dan negatif, dia tak bergerak. Contoh macam bateri kereta kan. Dia mesti ada positif negatif. Betul. Baru dia ada charge. Dalam hidup kita dia mesti ada charge. Bila ada charge baru kita sedar dan kita akan memperbaiki how to drive. How to drive ke arah yang kita tuju tu. Okey. Kalau macam Datuk kritikan terhadap kerja Datuk ataupun hasil kerja macam filem semua, yang mana satu lebih pedih kalau orang bagi kritikan? Saya semua. Bagi saya bila orang bagi kritikan tu pasti dia mengguris. Tapi kalau kritikan tu sekadar kritikan biasa membina, kita menerima cara baik. Tapi hari ini kritikan ni kita ada social media. Betul. Semua orang ada kebebasan. Semua orang ada surat khabar sendiri. Betul. Kalau dulu dia orang nak kritik, dia terpaksa hantar surat kepada surat khabar ataupun majalah saying that. Itu pun boleh tentu keluar lagi banyak. Betul. Tapi hari ini kalau orang nak kritik tu anytime. Betul. Jadi bagi saya jangan jadikan seseorang selebriti itu sebagai punching bag dia orang. Boleh punching bag, tapi bukan punching bag yang akhirnya merosakkan dia orang. Contohnya dengan maki hamun. Sebab tu dosa kan. Kita tak nak lah, kita tak nak jadi selebriti. Betul. Lepas tu sebabkan kita, dia dapat dosa. Pecah belah lagi. Dia dapat dosa. Nak buat apa kan? Kita nak, kau nak kritik, aku rasa lakonan kau tak bagus. Aku rasa muka kau begini pun tak berapa nak elok. Jadi kau pergilah buat kat Korea kejap ke apa kan. Kau kritik je lah kan. Tapi tak payahlah kau maki hamun apa semua kan. Ada itu kes cyberbully kan. Betul. Cyberbully pasti tergoris kan. Tergoris. Jadi saya pun tak kisah sangat pun. Sebab saya tak baca komen. Saya jenis orang tak baca komen. Dan saya tak balas pun apa orang cakap. Saya tak boleh check kat mana-mana pun. Betul. Saya tak jenis macam tu. Even though saya punya private life pun saya tak tunjuk kan. Saya tak tunjuk. Tak tunjuk apa pun tak tunjuk. Kerana bagi saya, peminat-peminat saya, mereka mesti mengetahui kerja saya. Kenapa saya datang kat sini hari ni? Sebab saya ada kerja baru. Betul. Kerja baru. Saya pun baru dibebaskan. Banduan. Terkejut saya Datuk berhenti kat situ. Dia sempat dia selit dekat situ dia nak cerita sikit kat situ. Tapi Tok, saya amat tertarik lah mengenai kepribadian Datin ni. Kepribadian. Kira kalau yalah, kita tahu suami kita handsome, star. Memang ramai heroin akan berlakon bersama dan sebagainya. Tapi Datin ni seorang yang cool. Macam contohlah tadi, nak tegur pun dia letak je. Taklah cool sangat pun. Ada gibut jugalah tu Ada gibut perempuan. Kau rasa perempuan kan? Tak ada. Iyalah. Dia tak kahwin lagi tu. Tak apa tu. Dia tak tahu. Tak faham hidup rumah tangga ni, kau tak faham. Dia belum lagi. Tapi tu macam mana Datuk kira menangani benda-benda tu semua? Ada kontrol lah. Saya tak ambil pot lah. Dia kena tangan diri sendiri lah. Sebab saya bekerja kan. Saya dah cakap dengan dia, saya berkenalan dengan my wife umur saya 15. Kita sama-sama anak setinggan. And then tiba-tiba Allah bagi satu perubahan besar dalam ekonomi saya. So dia kena terima lah cara kerja saya. Dan dia siapa untuk saya tampilkan bersama dengan saya dekat dalam public. Kerana dia tak ada kena-mengena dengan kerja saya. Dia kena-mengena sebagai isteri saya, menjaga anak-anak, menjaga rumah tangga, kasih sayang kepada saya. Jadi kerja saya biar saya kerja lah. Kan? Jadi kalau ada dia terguris tu, saya dah bagi tahu awal lah kan. Saya bukan milik dia lah. Bila jadi selebriti ni, kita milik masyarakat. So masyarakat juga penting dalam hidup saya. Sebagai Rosyamno, saya ada family saya, tapi peminat-peminat saya ni terlalu penting juga bagi saya. Kalau tak ada peminat-peminat saya, di mana Rosyamno nak berdiri? Betul. Kerana Rosyamno berdiri tu atas foundation peminat-peminat dia. Kalau dia hilang peminat-peminat dia, maknanya foundation ataupun building yang saya buat selama 41 tahun ni akan roboh. Betul. Jadi siapa seorang pelakon ataupun selebriti itu tanpa peminat? Kerana peminat lah yang bayar gaji kami. Betul. Jadi saya kena serve peminat saya. Kan? Saya pernah tengok lah dulu ada juga hati-hati bila peminat kejar dia lari kan. Dia lari. Tapi sekarang peminat tak kejar, dia pula kejar. Itu masalah.
kita dah bina benda tu kan, kena simpan. Dan problem bagi saya hari ini adalah untuk mendapat pembeli-pembeli baru, peminat baru. Betul. Jadi macam mana budak-budak remaja, macam mana budak-budak kecil dia mengenali Rosyamno, mengenali, tetapi saya nak mereka meminati Rosyamno. Kalau mereka tak minat Rosyamno, makna mereka tidak jadi pembeli saya. Betul. Jadi bila mereka tidak jadi pembeli saya, maka kerja saya akan turun. Yes. Kerana pembeli itu penting. Betul. Bila ada permintaan ada pembeli-pembeli baru, pembeli-pembeli baru. Kerana pembeli-pembeli lama ni mungkin dia masih lagi meminati, tapi dia tidak membeli produk. Betul. Keluaran. Setakat dari minat orang je. yang meminati. Bukan tak menghargai. Mereka telah menghargai, meletakkan saya kat situ. Tapi sekarang ni yang anak dia, cucu dia, itu yang perlu saya tarik untuk menjadikan branding Rosyamno tu kekal sampai bila-bila. Mencari populariti bukan mudah. Mengekalkan populariti lebih sukar daripada mencari. Betul. So itu yang saya alami sekarang. Tapi nasib saya baik, Allah nak bantu saya. Alhamdulillah, ramai rakan-rakan yang dalam industri juga memberi peluang kepada saya untuk bekerja dengan mereka, dan mereka telah memberikan satu impak yang besar dalam karier saya. Dan sampai hari ini pun Alhamdulillah, saya masih lagi dikenali, masih lagi diminati. Bukan hanya mereka yang dulu yang tua-tua, tapi yang muda-muda, even budak-budak kecil pun mengenali saya. Ini satu anugerah yang begitu besar bagi seorang selebriti. Ya. Sedap aku cakap kan? Ya, not bad. Yang ni kau potong. Janganlah potong, sedap je. Jadi macam Dato' Akur dengan perubahan semasa, Dato' Akur dengan perubahan teknologi daripada masa ke semasa. Dan Dato' follow tak macam all the keperluan orang zaman sekarang? Macam cakap tadi lah, new market, trend. Pasal ada je pelakon-pelakon yang lebih senior yang macam aku tak main lah benda-benda media sosial tak nak TikTok ni semua. Zaman berubah. Bila kita tak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan. Dan ini berlaku juga kepada beberapa selebriti yang tidak menggunakan teknologi masa kini. Akhirnya mereka sendu. Betul. Tapi kalau mereka nak start balik, mereka dah lambat. Tapi apa pun, dengan teknologi apa sekalipun, tapi kerja kena jaga. Kerja ni adalah dia punya produk tu kena jaga. Core dia kat sini. Yang sampingan dia, kosmetik dia ialah social media. Tapi social media yang kita cakap pasal teknologi hari ini, social media ni memang diperlukan. Kalau tidak, kita susah untuk mengeluarkan kisah kita, apa yang kita buat. Jadi hari ini artis itu sendiri sudah ada surat khabar dia sendiri. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Kan, rajin tak rajin je nak keluarkan gambar. Betul. Kan, kalau dulu kita ada PRO yang terpaksa pergi ke surat khabar, minta ke merayu kat dia orang nak keluarkan gambar artis. Sekarang tak payah. Even now pun saya dah boleh ambil gambar saya, saya upload terus. Kan, upload terus. Jadi ini sesuatu tamadun kehidupan. Jadi tamadun kena ikut. Tamadun kena ikut. Walaupun kerjaya tu benda yang sama, tetapi tamadun itu dia membantu kerjaya tu. Jadi ini adalah revolusi kehidupan. Kita dah ada sampai kepada revolusi 4.0 cyber and robot sekarang. So cyber and robot, we are talking about AI, ChatGPT, semua ni kan. So kita kena masuk ke alam tu untuk kita bersama dengan peminat-peminat baru. Peminat-peminat baru ni dia ada dekat situ. Dia ada dekat situ. So kita ada peluang untuk memberitahu kepada mereka. Kalau dulu-dulu bila seseorang artis tu bila dah berumur sangat, media tak nak lagi ambil gambar dia. Tapi sekarang tak ada masalah. Kau tak nak ambil gambar aku ambil gambar aku sendiri. Aku ambil gambar aku sendiri kan. Aku boleh keluarkan. Bukan sombong. Maksudnya kita memerlukan media. Betul. Media pun dia ada dia punya perencanaan dia. Perencanaan dia, tapi kadang-kadang bila dah berumur ni, yang negatif banyak ditekankan. Tapi bila yang positif, cakap okey, aku tengah buat filem ni sekarang, aku tengah filem aku Banduan nak keluar pada 6 hari bulan November, di ke Pawagam kan. Jadi maknanya saya boleh cakap dekat dan kita boleh tengok immediately. Immediately berapa yang melihat engage, kita, engage dengan kita apa semua. Dan kita dapat tengok algorithm tu. Berapa banyak view, berapa banyak like apa semua kan, komen. Kita dah nampak algorithm dia. Daripada algorithm tu kita boleh baca kita kat mana. Kalau katakan ada artis-artis yang lama, yang senior, veteran ke apa, dia menolak benda ni, saya rasa, tak tahulah, peribadi saya rasa salah.
Rugi lah. Rugi. Zaman dah bertukar. Jadi daripada situ you boleh figure out kat mana you berdiri dalam industri. Betul. You boleh figure out macam mana rencana strategi selepas itu. Aku rasa macam aku kat kelas lah. Macam lecturer kan tadi kan. Ada invoice ni. Oh, dia selit juga ada invoice tu. Ada. Kita bagi kat Astro Shot. Ada setengah pelakon yang datang. Dia cakap dia akan berlakon secara method. Maksudnya kalau syuting tu 6 bulan, watak tu balik rumah pun dia stay dalam karakter tu 6 bulan. Tok, cuma macam Datuk macam mana? Yelah, Datuk berlakon KL Gangster Tai Long. Takkan balik pun jadi Tai Long juga kan. Yang tu tak tahu. Secara peribadi saya tak terima. Secara peribadi saya rasa macam kelakar. Tak tahulah. Mungkin dia orang lain, saya lain. Kalau contohnya engkau berlakon jadi penagih dadah, kau balik kau siap dadah terus lah. Kalau metodnya macam mana? Bagi saya kita tahu, sekarang ni aku berhadapan dengan kamera. Aku sedang buat kerja aku sedang berlakon. Namanya pun berlakon. Kan kerja tu kerja lakon. Berlakon. Kita berlakon. Nak method tak ada masalah. Very good. Bagus method. Tapi bawa keluar tu tak tahulah, orang lain saya tak tahu. Tapi saya bawa keluar. Habis dia kata rap. Saya pun bye. Saya pun start kereta bye. Aku ada kerja lain nak buat ni. Aku nak tanya apa khabar anak aku, apa khabar cucu aku, apa khabar menyaga aku. Kalau tiba-tiba saya bawa method tu jadi perompak, habis pasal raya Rosyam tu perompak ni. Faham tak? Okey. Kalau aku sekarang ni aku tengah berlakon cerita jahat, aku jumpa dia ni habis. Yalah. Habis. Habislah. Habis kau ni. Habis Yuna. Itu cara masing-masing. Dia tidak menidakkan benda tu, tetapi secara peribadi not really tidak tak percaya. Taklah. Okey. Yalah, jadi berlakon jadi pendiam ke orang bisu, tengah balik nak bisu je kan. Betul juga. Tok, tapi anak-anak Datuk melarang ke? Saya tak pernah larang. Tak pernah untuk berlakon ni semua. Anak saya yang nombor 3 pernah berlakon dalam filem gangster dengan saya. Tapi sampai kat situ saja. Itu pun sebab Badar, pengarah tu, dia kata ambil anak kau je lah berlakon. Lepas tu habis kat situ. Lepas tu anak saya yang sulung nampak mula-mula macam ada minat. Tapi disebabkan sekolah apa semua, dia involve dengan drama radio. Lepas tu kahwin. Cucu saya lah. Ada seorang cucu saya baru ni ada berlakon dalam drama terbitan Astro, Rumah Tanpa Luka. Dia tiba-tiba saya nampak macam dia pula kan. Tak dia beritahu ke? Tak tahu. Dia tak bagi tahu atuk dia yang tak dia bagi tahu. Bapak dia lah bagi tahu. Bagi tahu macam mana? Dia berlakon tu semua. Budak tak nak bagi tahu. Iyalah, tu cakap bapak dia. Anak Datuk tak bagi tahu yang dia cucu akan berlakon. Dia berlakon ni sebenarnya dia macam ni. Drama tu terbitan saya. Saya tak ambil pop pun ke staff. Salah seorang staff saya tu anak saya juga. Jadi dia pakai pelakon budak-budak. Dia harinya kata cucu aku dah berlakon. Rupanya dia memang minat. Dia memang minat. Dia masuk tarian dekat sekolah. Lepas tu dia memang minat berlakon kan. So kau nak berlakon, anak kau pergi jagalah kan. Kan aku nak pergi tunggu anak kau berlakon lah. Walaupun atuk punya company lepas tu itu hari dia kata macam ni pada pagi sampai petang aku tunggu ni banyak ni. Lepas tu saya pun ada lah masuk dalam WhatsApp group. Macam tu lah kebesaran kau. Kau ingat apa aku keluar enjoy kan. Macam tu lah kebesaran kau dulu kan. Baru kau tahu pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam kan. Baru kau rasa baru tunggu anak kau kan. So saya tak pernah melarang seorang pun anak saya untuk menceburkan di dalam dunia lakonan. Bagi saya this is industry best. Sebab industri ni saya nak ucap terima kasih kepada orang-orang dulu. Sebab masa ketika zaman mereka hanya ada filem yang dibuat pun tak berapa banyak setahun. Betul. 3, 4, 5 filem. Lepas tu drama swasta langsung tak ada. Jadi diorang ni memberhambakan diri diorang, meneruskan perjuangan ni. Dan akhirnya mereka tak simpan banyak duit. Tapi hari ini, sebab tu dulu-dulu orang-orang yang berlakon ni datang daripada anak-anak orang kurang berkemampuan. Kerana dia orang minat kan, dia orang minat. Anak-anak orang kaya ataupun lepasan-lepasan universiti jarang nak jadi pelakon. Betul. Sebab kalau kita pelakon nak pinang anak orang, masa tu orang pun nak ambil ahli muzik. Sama juga baru sama juga dengan ahli muzik lah. Sama dia sebab masa tu dia tak menjanjikan duit banyak. Tapi hari ini
Hari ni saya rasa gaji-gaji pelakon ataupun artis pun besar. Besar kalau macam artis tu dia popular, dia bijak menggunakan social media. Kerana dia punya rangkaian untuk menambah pendapatan tu dah semakin banyak. Bukan hanya kita mengharap kepada filem, kita mengharap kepada TV saja, tapi dia ada cara-cara lain untuk menambah pendapatan. Sebab tu hari ni kalau artis pinang anak orang nak lah. Sebab hari ni saya tengoklah, zaman saya dulu, artis kalau naik pelakon tu, kalau naik teksi tu hebat lah. Yalah, mahal. Macam tu Kalau artis tu datang naik teksi tu macam teksi ada duit ni. Yalah, termasuk aku naik bas je. Ya, naik bas je. Yalah. Naik bas. Nama kadang ada yang nama-nama besar masa saya mula-mula berlakon, ada nama-nama besar ni dia orang datang naik bas je. Naik bas je, tak kisah pun. Kan? Naik teksi tu dia macam terror. Terror naik teksi. Bayaran berapa je masa tu. Kan? Faham. Sekarang kau tengoklah artis sekarang demand. Tak demand tak salah lah. Zaman itu zaman mereka. Kalau ada orang katakan artis-artis sekarang ada PA, ada manager, zaman keperluan. dia. Zaman dia. Zaman kau tak ada, zaman dia ada. Kan? Itu zaman itu dia merubah dan dia akan lebih memartabatkan industri tu. Sekarang artis dah ada manager, dah ada itu, dah ada driver apa semua, kereta pun cantik, apa pakai pun lawa, makan pun banyak, duit apa semua. So bagi saya itu memartabatkan industri. Betul. Ekonomi lah, menjana ekonomi industri itu sendiri. Dan keperluan apa yang kita perlukan dalam masa sekarang. Mungkin last time tak perlu. Betul. Tapi bila cakap pasal orang lama, ramai orang yang kata Datuk idola mereka. Idola Datuk siapa? Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Okey, kalau katakan pelakon, idola saya ada beberapa idola. Di antaranya P. Ramlee, of course. Mahmud Jun, Mahmud Jun. Mereka ni adalah insan-insan yang saya melihat lain daripada yang lain. Sebab saya ingin membentuk Rosyamno itu, saya berfikir sampai bila saya boleh bertahan. Bertahan dalam industri tu kan. Dan saya kena menjadikan Rosyamno itu sebagai satu figura ataupun branding yang versatile. Bila versatile, kalau orang panggil saya watak jahat, saya boleh buat. Watak orang miskin, orang kaya, semua saya boleh buat. Jadi versatile tu membuatkan saya rasa ekonomi saya ni Alhamdulillah akan ada. Jadi of course pelakon-pelakon macam P. Ramlee itu memainkan peranan yang begitu besar kerana ketika itu mereka ni adalah orang yang depan mata kita. Selain daripada P. Ramlee, ramai pelakon-pelakon lama semua ada. Dan arwah uncle saya, Bapa Faizal Husin, di antara saya punya idola juga, Husin Abu Hassan. Kerana dia bertanggungjawab membawa saya masuk dalam industri ni. Dan dalam masa yang sama, dia telah membentuk satu disiplin yang begitu besar dalam karier saya sehingga hari ini. Saya pegang. Saya pegang kerana bagi dia disiplin tu amat-amat penting. Kerana dengan disiplin lah orang akan menghormati kita. Benar. Kalau tidak ada disiplin, kita bagus macam mana pun, tapi ketika itu memang orang nak kita, orang terpaksa berhadapan dengan perangai kita. Kan? Kita kalau boleh, saya cuba mempermudahkan orang. Bila kita mempermudahkan orang akan senang bekerja dengan kita. Betul. InsyaAllah di lain masa, walaupun saya tak bagus mana, dia akan panggil saya. Repeat order. Kerana repeat order. Repeat order kan. Jadi bila ada repeat order tu, kita adalah rezeki. Sebab ketika tengah top tu, rezeki tu Tuhan yang bagi. It's a testing. It's a testing. Testing kepada saya. Tapi kalau ketika itu kita bongkak, tak jadi tak jadi apa. Sebenarnya orang tu tak kisah pun. Tapi Allah melihat. Tapi jangan kita sangkal bahawa orang yang mungkin satu ketika yang kita sombong dengan dia, satu hari nanti dia bakal jadi seorang producer ataupun seorang director. Ramai dah berlaku begini. Betul. Kalau katakan ketika dia kerja biasa-biasa, kita memandang hina, memperlekehkan dia. Satu hari nanti kalau dia jadi top, yang dia ada kuasa memilih, dipilih kita tak? Tak. Jadi jangan kita memandang rendah kepada setiap insan yang ada depan mata kita kan. Kerana rezeki tu Allah yang bagi. Betul. Kalau peluang tu juga Allah yang bagi kan. Satu hari nanti dia tiba-tiba dia jadi, at least dia kata, brother ni baik dengan aku dulu. Bolehlah bagi peluang sikit. Tak ada masalah. Betul. Itu cara saya membina networking saya. Bagi saya networking is very, very important dalam kita membawa kerjaya kita sejauh mana yang mungkin. InsyaAllah. Jadi Datuk, kalau kata macam elemen sebagai seorang pelakon tu, first
skill diri sendiri. Yang core tu tadi, network juga kan? Ya, disiplin pun. Network, disiplin. Ya, kalau kita jumpa macam ni, kalau saya buat baik dengan kau, satu hari tiba-tiba kau produce. Takkan kau tak nak panggil aku 5-6 scene. Betul. Pasal dah kenyit tadi, terpaksa panggil lah. Pasal panggil lah. Terpaksa panggil, dah kenyit kan? Dah kenyit kan? Kalau tak kenyit, Tak dapat. Tak kenyit. Kau tahu tak apa beza kau dengan kasut aku? Apa? Tak tahu. Tak tahu. Kau tahu lah. Tak tahu. Kasut aku kat kaki aku, tapi kau kat hati aku. Macam mana lah tak idola Malaysia. Aku punya soalan dah hilang tau. Tadi aku ada soalan pasal branding tau. Macam mana tak hero Malaya macam ni nah. Aduh, tak apa nah. I ada Aku rest 5 minit. Saya pasti di usia sekarang, Datuk, di zaman sekarang ni, dengan busy segala benda lah kiranya, Datuk adalah seorang yang mesti selektif, Datuk. Mesti akan memilih lah sebuah karya lah kiranya. Tapi yang terbaru tu, bukanlah terbaru pun, baru-baru ini jugalah, saya ada juga menonton di stesen sebelah. Keluarga itu tu, satu orang kata watak yang agak menjadi, orang kata apa lah, controversial. Yes, tu macam mana tu boleh orang kata nak ambil jadi nak watak setuju, tu, nak setuju, lepas tu nak berdepan dengan masyarakat dengan watak tu lagi tu. Saya dah sampai ke tahap tanggungjawab. Saya dah berbelas-belas tahun tak berlakon series TV kan. Okey. Tapi bila datang naskah begitu daripada Erma Fatimah, saya pun baca, wow juga kan. Dia kata, Syam, tanggungjawab Syam. Saya pun memang bila baca saya tahu saya akan dikecam. Ya. Kan, dengan social media sekarang. So kadang-kadang dalam kerjaya tu kena ada pengorbanan. Pengorbanan, dan kita tahu nawaitu kita. Nawaitu kita tu apa? Oh, kita nak bagi pengajaran kepada penonton. Dan bila saya buat tu, memang boom, bergegar satu Malaysia. Betul? Bergegar. Bergegar satu Malaysia kan. Bergegar satu Malaysia. Dan tapi sebelum tu pun saya dah bagi tahu dengan family saya. Family saya termasuk cucu saya tak boleh menonton. Tapi FIP lalu sikit-sikit. Yelah. Kan? Tak boleh menonton sebab saya sendiri malu. Tapi jangan tengok perlakuan tu, tengok watak tu. Macam mana watak tu sebenarnya wujud dekat luar sana. Betul. Betul. Pada awalnya saya rasa dalam dia 30 episod, saya rasa 15 episod masa ditayangkan saya kena hentam bertubi-tubi. Berkau-kau punya kan. Jangan fikir positif, jangan fikir negatif saja. Fikir yang positif. Bila every person are talking, mentioning about Roshamno, betul, negatif or positif, tetap publicity. Betul. Semua orang tengah bercakap dengan Roshamno. You just imagine at that time, aku ni ada ramai rival yang muda-muda kat dalam industri. Tapi dia bercakap pasal, tapi they are talking about me. Even kadang-kadang orang hantar WhatsApp ke apa benda, emoji, ya kan? Dia jadi fenomena, bukan viral tau. Kau buat kan masa kata yelah tadi. Emoji tu ada dalam handphone saya. So dia bukan viral saja, dia jadi fenomena. Betul. Fenomena ini bukan senang berlaku. Betul. Betul. Engkau akan dapat fenomena ni tak tahu bila. 13 tahun dulu saya dapat fenomena yang sama bila saya berlakon dalam filem KL Gangster 2. Yes. Tai Long. 13-14 tahun dulu tau. Dan dia berlaku hari ini kembali. Watak yang lain pula tu. Sebelum tu 10 tahun mungkin sebelum tu berlaku fenomena Roshamno KL menjerit. Betul. Fenomena. Betul. So kau nak dapat fenomena is not easy tau. Jadi saya menganggap benda tu benda yang positif. Yang saya tahu apa saya buat, nawaitu saya, dan sampai masa dia saya akan bagi tahu balik apa peranan saya sebagai watak Iman dalam cerita tu. Dan akhirnya dalam masa seminggu selepas saya buat satu podcast dengan Erma, dia menjadi positif. Betul. Orang sudah mula mengatakan yang message yang nak disampaikan tu, orang faham. Baguslah lakonan dia. Kan kita pun tak sangka apa ni. Dia dah mula memuji. So hidup tu ada positif dan negatif. Zaman hari ini engkau tak boleh jadi seorang selebriti yang hanya kau nakkan benda positif. Engkau tak boleh lari. Tak boleh lari sebab kau memang kena. Kalau kau salah sikit je, kau akan jadi punching bag. Because simple saja. Bila semua orang ada surat khabar sendiri, dia orang pun memerlukan story. Orang biasa pun dia akan pick up. Betul. Bila pick up,
dia taruh kata-kata nista kat situ, jadi orang akan engage. Engagement ini menjadikan algoritma. Algoritma, okey, siapa punya social media? Ada beberapa brand, IG apa semua, Facebook ni, mereka juga fight each other. Siapa punya cerita yang nak dinangkungkan, supaya mereka akhirnya menjual kepada mereka punya produk iaitu pengiklanan, everything. So orang kena faham algoritma. Tapi paling tidak pun apa yang saya buat dalam drama tu mendapat kecaman, mendapat pujian, dan akhirnya kes-kes yang tersorok mula terkeluar. Yes, betul. Itu yang kata tanggungjawab tadi awal tadi. Dan kalau katakan watak saya tu memang jahat. Sebab jahat saya anak sendiri. Tapi kata-kata yang keluar daripada mulut dia, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Malaikat. Dia ibarat dia menunggang agama. Tapi ambil yang baik tu, kata-kata dia yang baik tu. Kata-kata dia yang baik, sebab dia bermula daripada satu keluarga yang huru-hara, yang mana saya dengan Umi Aida dalam cerita tu, walaupun kami sudah berkahwin, tapi kami boleh tidur dengan jantan lain, tidur dengan perempuan lain, tak ada masalah. So swinger. So anak saya Fatah Amin dalam tu, even dalam dialog saya kata, Fatihah dah hafal ke belum? Dah ada anak seorang, Fatihah pun tak hafal. So ini benda berlaku dalam masyarakat kita. Betul lah, betul. Benda tu menyedarkan lah juga. Yalah, orang lain kan. Besok kau punya podcast ni. Sikit lagi tu. Sikit lagi. Sebab Dato' dah apa? Sikit lagi, sejam lagi. Tadi Dato' dah terlanjur cerita pasal KL menjerit tadi. Yelah, sebelum ni kan Kak Liza ni datang. Linda Martopo. Katanya Linda Martopo tu kenapa tu? Kenapa dia beri nama yang Linda Martopo dekat Liza Hanim ketika itu tu? Okey, saya nak tanya. Ada orang kata, orang production banyak. Ada orang production kata itu adalah ad-lib. Ada orang kata itu adalah dalam skrip. Dalam skrip. Kita clearkan. Okey, idea tu datang pada Badar. Okey. Kami ada kawan Gani Martopo. Kawan kami memang wujud lah. Nama dia memang wujud. Gani Martopo, dia seorang production manager. Jadi bila Badar bentuk watak Liza Hanim dalam tu, saya pun tengok Linda Martopo. Dia bincang dengan saya, tahu Linda Martopo. Sebab dia nakkan orang ingat dia sampai bila-bila. Okey. Dan sampai ni hari memang ingat. Betul. Setiap kali dia nyanyi lagu tu. Macam mana kau nak dapat brand yang kekal sampai ni hari? Brand yang kekal sampai hari ini. Betul lah. Siapa? Okey. Engkau bawa watak berlakon, berapa banyak filem orang dah berlakon, tapi orang ingat sampai ni hari. Linda Martopo tu. Jadi ini susah. Macam saya, alhamdulillah, saya berlakon kat dalam filem yang dah 15-16 tahun, orang masih panggil saya tolong. Nak dapat tu hanya Tuhan saja yang bagi. Betul. So sebenarnya Badar dan saya mengiyakan dan kan dia kekal kepada tu. Masih ingat lagi scene tu dekat luar kat tiba-tiba tu. Allah. Linda Martopo. Dan setiap kali dia nyanyi Berkejaran Bintang Linda Martopo. Masa GV pun ingat ada Linda Martopo lagi. Anak dia bertanding pun Linda Martopo. Sampai hari ni walaupun Liza dah berumur berapa, tapi the youngsters still remember her. Betul. With that brand, besar tu. Dia dah jadi pop culture. Lepas tu macam saya okay, this the last year saya akan gunakan nama Roshamno to create a new brand next year. Kan dah sampai bulan 12 ni. So no more Roshamno. Adakah ini pertama kali disebut? Ya. Kita cuma ada 2 bulan je lagi dengan Datuk Roshamno. Mungkin nama lain lah kot. Nama lain. Mikael Noah ke? Taklah. Jauh sangat. Tapi brand tu Datuk dah buat 42 tahun. Kalau tak silap. Saja nak bagi huru-hara sikit. Bagi huru-hara lah. Kita baru nak serius dia bagi huru-hara. Brand baru kan. Bagi orang berteka-teki. Macam gitu. Nama saya akan baru 1 bulan 1 2026 Rosham Yes. Cameraman pun tunduk tau. Yelah, dah 41 tahun 42 tahun no kan. Dia nak yes pula lah. Cameraman pun tunduk tau kat tepi. Terkena Rosham Yes. Saya semakin stres buat episod ni. Okey nah, ada lagi nah sebelum kita nak masuk ke filem terbaru Banduan ni. No. Yes. No. Okey tu. Sedap apa ya Rosham ya. Habis Rosham yes. Macam tu. Kiranya kita ambil Rosham berlakon. Yes. Rosham. No, yes. Kita ambil Rosham. Yes. Jawapan dia semua yes. Kita ambil Rosham. So, Rosham takkan cakap no dah. I think we have to listen to Rosham yes.
Dan semua orang cakap, yes. Nampak, aku punya marketing senang dapat duit. Dapat job. Faham tak? Syam, yes. Orang audio kita gelak sampai saya dengar kat CD ya. Okay. Kau gelak kan? Jangan marah tu. Kelakor. Benda kelakor tu. Jangan marah dia. Aku serius ni. Ya. Okey, serius lah. Maknanya kau memang menganjing aku, gelakkan aku lah. Ha? Ini podcast kau rakam. Lepas tu kau 2 orang, budak bawah umur pada aku. Engkau gelakkan aku macam kira menghina aku tau sekarang ni. Okey, Datuk Rosham, yes. Saya terima. Kita tarik balik gelakkan itu. Maafkan kami, Datuk. Maafkan kami, Datuk. Kau hina aku Berani kau hina aku. Kau tengok kau gelak lagi. Kau cakap lali banduan tu. Okey, Tok. Setelah saya rasa ni setelah beberapa tahun selepas Tai Long lah Datuk bekerjasama bersama Malik balik kiranya. Untuk banduan ni. Yep. So Datuk kiranya tahu naskah ni akan dibarisi oleh sekian-sekian, pengarahnya sekian-sekian, ataupun Datuk nak cakap yes dulu ke macam mana Tok untuk terima naskah ni, banduan ni? Nah, saya melihat pada projek yang best lah. Projek remix satu filem yang begitu besar di India. Betul. Dan bukan hanya meletup di India, meletup di seluruh dunia. Kaidi. Banduan. Betul. Nak di remix di Malaysia. Dan kerjasama produksi dia dalam segi post dia India cover campur dengan Malaysia, production orang Malaysia, dan ada separuhnya idea kena datang daripada skripnya daripada India, naskah yang asal. Naskah original. yang asal original. Kalau boleh nak follow semua kan, tapi nak tengok dengan kita punya adab budaya, kita ubah nak disesuaikan sikit lah. Nak disesuaikan. So saya cakap wow, saya pernah berlakon dalam filem India Rajanikan. Yes. Kat Bali saya pernah berlakon di Hong Kong bersama Louis Koo. Dan bagi saya ini sesuatu yang hebat. Yang hebat, nanti saya rasa dalam beberapa hari producer akan announce ini filem pertama yang akan ditayangkan di 3 atau 4 negara besar serentak dengan tayangan di Malaysia. Okey. Menarik. Filem pertama, filem Melayu yang akan ditayangkan serentak. Selalu kat Malaysia dulu. Dan saya rasa korang akan terkejut sebab aku tak boleh announce negara-negara dia. Negara-negara dia. Masih PNC lah. Negara-negara besar. Bukan di benua ASEAN ni, bukan di benua Asia. Lagi. Jadi nantilah tunggu lah. Jadi bila dia offer saya cakap wah, kenapa tidak? Dan saya berlakon dengan aktor-aktor yang hebat kan. Jadi saya terima sebab saya suka kepada idea dia, naskah tu. Watak tu. Dan dia mencabar saya untuk orang comparekan saya dengan pelakon asal dalam filem Kaidi tu. Comparison tu yang best kan. Lepas tu orang akan cakap, Rosham, kau tak payahlah, Mamat tu lagi best. Kau tak payah. Kita kena tunggu komen-komen. Dah bersedia ke untuk tu? Aku the best kot. Kena confident lah. Kena confident lah kan. Walaupun kau menghina aku 2 orang tadi, aku kena confident. Aku kena naikkan balik brand aku kan. Aku takut benda ni FYP dia ambil potong kat situ. Bila aku juga cakap aku lepas tu dia kata tadi kau buat. Saya bukan saya kata No, kau cakap Kau rahsia dia kan. Saya dah mula takut nak bercakap. Rewind. Saya dah mula takut. Saya dimanipulasi depan depan ni. Tok, kiranya watak Datuk dalam tu sebagai saya sebagai seorang anggota polis. Okey. Bagi mereka, ada ramai orang Melayu dah tengok filem Kaidi tu. Betul. Okey. Saya sebagai seorang anggota polis yang memohon bantuan daripada Malik pula. Aaron. Apa nama watak? Daripada Dali yang baru keluar daripada penjara, terpaksa buat kerja saya untuk mission saya kan. Okey. Dan bestnya filem ni dia berlaku hanya 1 malam. Satu malam saja. Sepanjang the whole durasi. Lepas ibarat lepas je maghrib tu sampai subuh, lepas subuh besok. Aku pun syuting senang, satu baju je. Konti je. Tak payah aku nak fikir kan, satu baju tu je. Aaron pun macam tu juga. Saya ada berlakon dengan pelakon baru Fadil Maksud. Alang tu dia memang berlakon bagus. Jadi kita orang ni dalam satu lori, memang kita orang 3 orang ada ni. 3 orang dalam satu lori kan. Jadi saya terima kasihlah kepada production kerana memilih saya, beri peluang kepada saya. Dan filem ni akan berada di Paugang pada 6 hari bulan November.
dan saya nampak dalam social media staff saya bagi tahu saya bukan hanya orang Melayu saja yang memperkatakan excited nak tengok filem ni, di masyarakat India juga. Masyarakat India yang ternanti-nanti nak membezakan di antara the original version dia dengan yang kita remake ni kan. Saya gembira lah. Okay. Datuk, pada pendapat Datuk, patut tak kita tengok yang version Tamil lah? Tamil lah. Is it Tamil or Hindustan? Ya, Tamil. Okay. Patut tak kita tengok yang Tamil dulu, baru tengok yang ni? November tengok. Better. Okay. Kalau you all boleh tengok kat dalam internet yang mana kan, Google filem Kaidi. Kaiti. Okay. Kaidi. Okay. Maknanya dia banduan lah. Okay. Saya jealous lah dengan Aaron. Kenapa aku tak jadi banduan tu? Macam tu. Karakter tu menarik lah. Yang menarik lah. Tapi rezeki dia kan. Yelah, bukanlah saya cemburu. Cemburu sebab in a good way. In a good way. Wah, kau dapat kan. Tak apalah, aku jadi orang sebelah kau, jadi polis. Okey jugalah. Yang penting aku dalam satu filem yang besar. Saya nak ucap terima kasih kepada the production house ni, kerana sepanjang saya menjadi seorang pelakon, this is the best treatment. Treatment berada di belakang tabir, the treatment yang dia bagi kita. The best treatment yang saya dapat rasa lah. Even though saya pernah berlakon dengan Hong Kong production luar, lepas tu saya pernah berlakon dengan Indian production, tak seperti inilah kan. So saya rasa budaya-budaya ni harus ada, lama kelamaan dia akan mengangkat martabat industri tu sendiri lah. Dan saya harap semua orang akan memberi sokongan kepada filem ni untuk kepawagam menonton. Filem ni menarik. Filem ni memang menarik, dan yalah, kalau tak menarik takkan dia punya original version dia boleh pergi sampai nombor 1 sale kan. Betul. Kan seluruh dunia kan, dalam kategori filem Tamil. So saya berharap juga banduan juga yang dilakonkan oleh Aaron Aziz sebagai Dali akan menjadi satu fenomena besar juga dekat Malaysia lah. Dalam banyak-banyak scene dan untuk cerita banduan tu kita tak tengok lagi, preview pun belum. The scene yang Datuk paling impress sekali, sama ada dalam waktu nak shoot ke, sama ada Datuk dah tengok dah. Saya shooting, saya ada satu masalah. Bila saya shooting, saya tak suka tengok monitor balik. Dan kalau orang panggil saya tengok yang belum siap pun, saya takkan pergi tengok. Saya suka yang sempurna. Okay. Dah siap lah. Tapi ada banyak scene-scene yang mengimpresskan saya dekat dalam cerita ni. Especially adegan kejar-mengejar dengan orang jahat dalam ladang kelapa sawit. Kita ni bukan naik kereta tu, naik lori. Naik lori kan. Jadi penggambaran kat dalam tu memang sukar kan. Dengan lori rosak apa semua kan, dan kita duduk kat dalam hutan tu, dia waktu malam pula kan. Kita pergi petang balik pagi, petang balik pagi kan. Kalau tiba-tiba balik pagi tu pula dah jam dah jalan. Kita parking kereta tepi jalan, kita tidur lagi tu. You know, lah kita dah macam ni kan. Kau gelak kan aku tidur tepi jalan Kau tengok dia hina aku tidur tepi jalan. Saya macam mana kau boleh hina aku tidur tepi jalan? Habis maknanya kau hina orang bawa teksi semua tidur tepi jalan, kau hina ke apa? Tak, saya boleh relate. Saya pun macam tu juga. Nampak cover nampak. Dina Nazir cover. Ya nang kau. Tak berani. Supposed to be on my side. Tak boleh. Hari ni memang Datuk. Nampak pandai kau cover kan. Jangan macam tu nak. Apa ni? Tadi kata kat hati. Yelah, hati boleh terguris. Betul. Wah, good counter. Hati boleh terguris. Laju. Tu kira tempat-tempat syuting. Cuba kau tengok tu. Mana? Gelap masa depan kita. Memang gelap tu. Dia syuting kat area mana tu? Kita ada syuting kat KL. Kat Selangor lah. Selangor, KL lah kita syuting kat tu. Pernah tak tu? Kiranya sebagai seorang pelakon, Datuk pun ada jadi penerbit, belakang tabir dan sebagainya. Bila Datuk jadi pelakon tu, Datuk macam suggest kat pengarah ni, kita kena buat macam ni lah. Macam ni lah, bagi better. Sekarang pengarah memang open. Pengarah sekarang tu, sebab tu saya selalu kata kat dia orang, kalau boleh saya nak bekerja dengan pengarah-pengarah baru. Okey. Sebab saya nak jenama Rosham dilihat baru. Kan? Arahan-arahan mereka mesti berbeza. Kan? Jadi dengan pengarah-pengarah baru ni, dia kan tanya, bang, nak buat macam ni okey tak bang? Tak tahulah, aku punya pandangan kalau kita buat macam ni,
baik ke abang punya idea ni. Okey, dia Sekarang terima. okey. Dulu-dulu lain. Dulu I'm a director, you ada shut up. Betul. Tapi dia dah perasan juga masa cerita exchange. Dia dah rasa hasil kerja abang yang last dia tengok adalah exchange. That was last year kan? Ya, last year. Exchange tu bagi dia macam berbeza sebab Pengarah baru. Dia nampak biasa kita tengok sosok Datuk Roshamno very strong, very garang, but that one dia ada weakness because it's family. Dia punya tema dia adalah family. Jadi nampak the weakness side of Datuk Roshamno. This is different. It's a different dynamic. Tengok aku dia cakap, bukan watak tu, aku. Weakness side of Datuk Roshamno. Bukan watak. Tu menghina ke apa tak? Betul menghina. Ingatlah nama Tanjung lah dah menghina kan. Tak berlapik lah tu. Jadi saya sekarang faham kenapa Datin dia letak je magazine kat depan, lepas tu dia jalan. No point debate this one. Mesti kalah. Nah, cakap lah minta maaf. Janganlah. Nampak? Dia dekat aku no point. Macam mana dia? Aku dah cakap berapa jam ni. Dia kata aku bercakap ni no point. Tak boleh lah. Cakap sorry. Sorry Datuk. Okay, Tok. Berlakon sudah. Jadi penerbit, ada production house, jadi ambassador, berniaga pun ada kedai sendiri sekarang dan sebagainya. Apa lagi Tok selepas ni Tok? Kiranya what's next lah kiranya kan? Apa lagi Tok? Menyanyi ke Tok lepas ni? Datuk quite adventurous jugalah, mencuba macam-macam. Menyanyi belum lagi Tok? Buat album ke? Yang ni kau Soalan tak gelak. Kau nampak? Dia yang gelak. Yelah, maknanya soalan kau tu menghina aku membuatkan dia gelak. Oh, kena juga. Faham tak? Kau tengok dia gelak tadi tak biasa, dia gelak sekarang tutup mulut tau. Maknanya penghinaan kau pada aku lebih teruk daripada dia hina aku. Saya tarik balik kata-kata saya tadi. Faham tak? Kau tengok. Minta maaf cepat. Saya minta maaf. Dah hujung-hujung banyak minta maaf Tok, apa lagi Tok ke depan ni Tok? Kiranya apa lagi Tok nak buat? Nak cuba. Saya sebenarnya tak pernah merancang sangat apa yang saya nak buat untuk masa depan saya. Ada 4 perkara tak boleh kita elak dalam kehidupan kita. Hidup, mati, rezeki, jodoh pertemuan. Setiap jodoh pertemuan saya dengan rezeki saya ketentuan Tuhan. Betul. Saya cuba sebaik mungkin berkebergantungan saya kepada Allah. Jalan je lah. Bagi saya simple saja. Apa yang Tuhan bagi pada hari ni, kalau Tuhan bagi yang ni hari ni, kalau engkau tidak boleh buat dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan, adakah Tuhan akan bagi the next one? Betul. Simple saja. Betul. Of course adalah teringat nak jadi macam ni, nak jadi, itu angan-angan. Tapi angan-angan also very powerful, because angan-angan tu adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah doa. Walaupun terdetik di hati manusia itu, Tuhan tahu. Tapi macam mana kita berusaha dan berdoa untuk dapat apa yang kita nak. Yang paling senang bagi saya, apa yang datang dekat saya tu semua Allah bagi. Saya buatlah. Saya buat semampu, sebaik mungkin. Sebab tu orang selalu cakap saya, abang tak tahu penat ke? Betul lah tu. I'm 58. 58. Abang tak penat ke? Saya rasa I'm 25. Kan? I mean, this is psychology management. Yes, betul. Diri saya. Dan saya buat benda yang saya suka. Saya suka kerja. Saya kerja. Saya kerja siang, malam, pagi, petang. Sama juga masa saya kerja dengan ketika usia saya muda dulu, sama sampai sekarang. Sama sampai sekarang. Tak pernah berubah. Kalau dulu saya balik paling cepat pukul 11 malam, 10, 12 malam, sama sampai hari ini. Sama. Okay. Alhamdulillah. Tapi saya rasa kerja saya membuatkan saya sihat. Yelah, dah biasa kenapa begitu. Aku nak nangis Nampak? Dia cerita aku tak sedap, dihina aku sampai nangis. Sampai keluar air mata. Lah, baik you diam. Nampak? Dia gelakkan aku sampai air mata keluar. Maknanya penghinaan yang paling tinggi. Ini penghinaan yang paling tinggi dalam hidup aku lah. Wow. Gelak sampai nangis. Mana dia gelak sampai nangis? Tadi betul nangis, touching tersentuh lah, bila kata pasal jodoh, bila rezeki. masa aku sentuh dia, aku nampak dia sentuh. Topik tadi dah tahu cerita. Tak, dia kata aku sentuh dia. Bukan. Alah, macam mana nak buat ni? Producer dah bersuara. Nervous. Yelah, okay Tok, sebelum kita producer kau. Wah, Tok tengok pula. Okay, sebelum kita tutup ni Tok, satu perkara lah Tok yang best jadi Roshamno, dan satu perkara yang tak best jadi Roshamno. Kita pergi yang best dulu Tok. Yang best? Yang best ni orang kenal kau.
Di dalam Malaysia ni, kalau aku pergi mana pun, alhamdulillah orang menyambut baik aku. Alhamdulillah. Okay, betul. Yang tak bestnya aku pergi luar negara. Kenapa tu? Tak ada orang sambut. Tak ada orang layan aku. Aku pernah pergi London tu, aku nak ambil gambar dengan polis, dia pandang aku macam ni. Dia lau. Dia buat tak tahu, dia belah. Mahal Kalau dekat sini aku buat jalan sini, polis tu nak ambil gambar dengan aku. Kau faham tak? Kan? Aku aku dalam hati aku cakap, you come to my country, then only you know who I am, okay? Kan? Geram aku kan. Jadi anak aku tengok aku macam ni. Apa ingat Bapa kat Malaysia kan? Apa ingat Bapa kat Malaysia kan? Aku cakap kan. Kat standby. Dekat Malaysia alhamdulillah. Pergi mana pun alhamdulillah. Pergi masuk kedai runcit. Kedai Aceh ke? Kedai makan ke apa. Memang ni. Kadang-kadang bangun-bangun dia nak bayar. Dah bayar dah tu. Rezeki. Kamu bayar. Orang bayar. Jadi tapi pergi kat luar negara je, habis aku punya tu. Tak ada siapa kisah. Dan I'm not international actor. Kan? Kalau aku jadi international, baru dia kenal aku kan. Aku kan. Geram aku kan. Sampai dekat apa? Dekat immigration kan. Muka-muka. Tak ada reaction. Tak ada, tegak je. Kalau kat Malaysia, itu gambar-gambar. Dia tanya kau balik. Datang sini ada apa ni? Hari dia Jaya. Dekat immigration kat Malaysia ni, bang, mana pasport? Di sini bang, laju sikit. Balik pada mana bang? Balik pada mana bang? Ni. Apa? Satu gambar bang, satu gambar. Kan? Kau bayangkan kan? Betul. Kau dia halau kau macam tu, kau duduk kat sana kan. Dia ada tempat larang sikit. Yo, Kerot. Kena Rosyamno kena halau. Cuba dekat sini. Tak apa, duduk je, tak apa tu. Duduk. Bezo. Okey, jangan lupa Sisi kelakar lah kan. I mean betul kan. At least aku dapat menghiburkan hati aku balik di hujung kita punya bual bicara setelah dihina oleh korang dua orang. Kan? Tak ada tu, go tu. Tapi jangan lupa banduan 6 November 2025 saya jual ni tu. Saya jual dekat seluruh pawagam, bukan dekat Malaysia je, tapi ada 3 lagi negara akan terlibat. Itu anda kena tengok. Ada Dato' Rosyamno, ada Dato' Aaron Aziz dan juga Alang. Fadli Mas'ud dan juga ramai lagi. Syauqi ada. Dato' Adli Ahmad Ramli ada. Okey. Kenu Rif ada. Wow. Kianu Azman kita kenal. Kianu Rif kita tak kenal. Jangan tanya dah. Tak betul. Kita menghina. Tak. Betul. Betul ada. Betul. Alah, boleh cakap? Dah. Kianu Rif. Ada. Sebab dalam syuting tu ada poster Keanu Reeves kat situ. Jadi kita diorang shoot, adalah dia kat dalam tu, faham tak? Itu saja minggu ni guys. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.